Okay, sekarang ni kalau kita nampak dekat sini ada Honda Civic EG Turbo. Okay, iya ke turbo? Iya ke? Tak ke lah. Payah geng, rental steady sama ngawuk. Okay, sekarang ni kita tengok beza punya bawah macam mana. Kau nampak ni standard kecil geng. So tu lah awak pun fikir balik lama-lama kan. Mula-mula dia orang cadang ambil tip. Awak cakap alamak beza awak tak nak pakai tip lah, ingat pakai muffler kan. Sebab kalau korang tanya awak, okay, pendapat awak lah, ini pendapat aku lah. Kalau kereta hatchback sesuai pakai tip guys. Kalau kereta sedan macam ni kan, BM ni dia sesuai pakai muffler. So aku rasa kau tengok ni pakai apa? Nampak muffler tu. Hancur. Dua muffler lah. Okay, ikut pada orang lah. Tapi kalau tanya awak, kereta sedan sesuai muffler lah. Kalau hatchback kalau macam EG dia lain sikit. Dia kena pakai muffler. Tapi itu pendapat aku lah. So tanya tepuk dada, tanya poket ni, tanya selera korang. Kita potong dulu. Itu dia guys. Bagi try bunyi lah. Boleh, no problem. Itu dia guys. Yang best dia kat K1 ni, kau boleh try dulu bunyi. Ada setengah kedai tak boleh. Kedai yang first aku pergi yang dulu aku cerita dengan korang kan. Ni kedai K1 ni yang second. Yang third kedai R&R Exhaust. Yang first tu kedai tu memang baru aku cakap korang. Dia tak bagi aku test. Dan lepas tu dia asyik macam gaduh dengan staff dia. Cuma aku tak nak bagi tahu kedai mana. Tapi kalau macam ni K1 ni kau tim. Yang penting kau buat kawan sikit. InsyaAllah kita try. Vin, tiba-tiba ada beberapa soalan lah. Aku dah catat. Tak banyak pun. Okay. Elvin, kalau macam kereta exhaust standard nak tukar extractor saja. Okay. Contoh dia nak pakai 41 ke 421 boleh ke? Ke tak boleh? Apa Boleh. jadi? Tak ada masalah juga Tak ada masalah. Cumanya kereta ada improve power ke? Okay, so kalau contoh yang you sistem exhaust ni semua original, cuma you kasih ganti extractor saja. Extractor yang depan tu. Akan bagi performance lagi ringan. Tapi bunyi maintain standard senyap. Okey, faham. Sebab bunyi tu memang datang dari muffler. Dari muffler yang belakang lah. Kalau muffler tu masih keep original lagi, memang tak bunyi. Okey, faham. So you tukar extractor untuk bagi dia performance lah. Penting bagi performance. Lepas tu, you kata bagi performance, so kalau belakang tak ada, bunyi tak ada, tapi performance ada. Pelik juga Elvin Okey je. Okey je, tak ada masalah. Ikut owner school je. Ikut owner school lah. Kalau dia nak fokus performance je, bunyi nak senyap, you tukar extractor, tabung tengah je. Muffler belakang, maintain standard pun boleh je. Boleh juga. Okey. Dan lepas tu Elvin, kalau macam kereta yang sudah 20 tahun kan, 30 tahun, exhaust dia mesti sudah karat. Adakah dekat K1 boleh restore balik? Boleh. Dia tak nak bunyi performance, dia nak restore saja. You nak macam spek original, kita pun ada. Tak boleh buat. Luar memang ada banyak yang plug and play, banyak set untuk plug and play. Kereta macam contoh Kanca lah. Kanca, Saga, Wira ke, memang zaman lama kereta baru. Betul. So memang ada ready stock untuk yang plug standard punya. Okey. Kalau contoh, kereta dah lama lah, you nak restore. Tapi you tak nak bersih putih. You nak buat cantik sikit, you nak buat full system stainless steel, pun boleh, tak ada masalah lah. Sebab kita kerja yang custom. Betul. Sebab korang custom bukan korang ambil barang yang sudah siap, so korang tinggal pasang saja. So kita memang boleh ikut owner suka nak buat macam mana. Alright, itu dia yang penting guys. Alright, so thank you so much Elvin. Kalau ada soalan, kalau ada soalan lagi aku teringat, aku tanya Elvin. Elvin ni dia sibuk sikit tau. Tadi pun masa awak datang, dia tengah duk welding apa semua. Aku pun minta izin masa dia sikit untuk nak shoot sikit. Dan Alhamdulillah semua dah settle lah. Tapi aku nak kena tengok balik soalan. Sebab tadi pun aku tanya dia semua direct terus kan. Tapi apa-apa stay tune. Macam mana cerita dia boleh datang K1 dekat sini HQ. Sebelum ni kan awak datang K1 satu lagi kan. Okay, sebenarnya nak jadikan cerita, masa awak buat KKT tu, kalau siapa tahu, pasang management lah KKT piggyback. Dan lepas tu awak letup exhaust tu pecah masa tengah tuning. So bila exhaust pecah, kau tak boleh nak tune KKT lah. So awak ni jenis orang yang tak suka buat kerja 2-3 hari. Awak suka satu hari terus. So apa awak buat adalah masa tu awak tanya kedai exhaust mana terdekat, K1. So awak roger K1. Time tu pukul 7.30. Diorang tutup pukul 7. Tapi time tu diorang tengah macam ada meeting apa semua tau. So diorang tak tutup lagi. So awak roger. Time tu bos K1 kata datang kat HQ. Awak kata HQ kat mana, kajar enggak? So awak datanglah kajar. So tu lah first time ni jadi kita awak datang sini. Ni kali kedua lah. Dan lepas tu masa tu awak pasang exhaust setup baru lah. Tapi time tu bersih putih, bercampur-campur. Lepas tu awak buat balik exhaust dekat R&R exhaust.
Time tu stainless steel dan piping besar sikit. So itulah jadi ceritanya. Okay. Dan ni kali kedua datang. Dan lepas tu Elvin dia ambil banyak betul pilihan. Dia kata suruh test bagi puas lah. Kali gua nak ambil yang mana yang aku lupa yang mana satu. Tapi dua je. Tapi ni dia orang start. Tak apa, stay tune lah. Kau tengok. Dah potong Elvin Oi, dah potong geng. Elvin dah potong. So Elvin kata dia akan letak, dia test. Aku macam macam tu. Baru tahu. Sebab dulu masa aku pakai tip, tak ada buat macam tu. So itulah dia. Tu dia. InsyaAllah. Bajet aku tak besar. So tapi kita tengok nanti macam mana. Ni bajet rendah punya ni geng. Macam Myvi tahu buat habis 2,500, 2,800 macam tu. For system kan. Macam ni saya tak separuh tak sampai separuh. Kalau separuh sampai tamu tengah. Ni dia macam separuh 3 sukut. Okay, kita tengok. Stay tune. Lelaki nak happy senang geng. Kau buat exhaust insyaAllah happy. Tapi kalau kau buat exhaust kau rasa tak happy, kau bukan nak jantan lah maknanya. Okay, ni sebelah ni ada BM. BM ni aku tak tahu buat apa. Tapi masa dia jalan tadi aku dengan Ezra dia memang kau. Okay, banyak Elvin bawa geng. Banyak pilihan. Sebab Elvin kata test dulu, tengok. Takut sekejap lagi yang awak nak bunyi tak ni kan. Okay Elvin, ni apa Ini yang itu Z-Flow. Z-Flow Flyzigen Z-Flow. Okay, berair Okay, tengah. Okay. Bunyi muffler geng. Bunyi dalam. Besar ke bunyi dia Elvin Bunyi dia besar. Okay lah, bunyi dia besar. Lebih dia just nice lah, just nice. Okay, yang ni right, betul. Untuk masuk highway, jalan long distance, ini pun sedap. Sedap, ya tu. Ya, betul. Bunyi dia tak lengung. Betul. Okay. Betul. So lagi ini block muffler. Block muffler. Yes. So lain macam. Tak nampak lepas lah. Ya. Dalam ada blocknya. Tak berat dia tak. Elvin try. Okay, try. Tadi senyap sikit. Okay, like. Ui, ini besar dia. Macam ni Okay. Yang okey Elvin kau letak sini Elvin. Okey, ni. Weh, yang ni dengan ni aku rasa ni besar sikit bunyi. Okey, try. Ini yang S-Flow. Okay, so ini S-Flow dalam dia main pusing macam tu. Okay. Alright, so ni S-Flow. Beza-beza kau ambil Elvin Ada yang block, ada yang Z-Flow. Okey, ni S-Flow. Okay, right. Okay, yang ni aku rasa bunyi lebih kuat yang ni Ini lebih slow sikit. Slow sikit. Okay, yang slow letak sini. Yang slow letak situ Okay, slow. Ini pun sama, S-Flow juga. Okay. So ini Regu lah. Okay, Regu ni jahat. Bunyi dia jahat sikit. Apa brand dia jahat geng? Tak tahu lah kalau kau tanya aku. Okay. Kalau rem lepas kan. Dia macam ada kumpul sikit. Okay, ni nice. Nice Elvin. Nice. Sebab nanti yang okay geng, kita akan test balik, aku akan buat pilihan. Okay, so ini dia straight flow. Straight flow. Okay. Straight flow double silencer. Okay, double silencer. Dia double silencer lah. Untuk auto punya lah. Alright, okay, kita tengok. Straight flow ni selalunya dia macam kuat. Selalunya lah. Yeah, right. Damn, ni paling champion tu. Lebih jantan sikit. Jantan sikit. Okay. Alright, ni aku rasa jantan. Okay. Ini pun sama juga, straight flow. Straight flow, alright. Ini ada titanium. Alright, sebab yang nanti ni aku rasa macam senyap tapi tak apa, kita try. Okay, straight flow aku rasa jahat. Okay, like. Lama kan? Alright. Okay geng, kita buat piping yang baru. Macam ni lah dia. Straight bullet double apa tak? Double decker apa aku lupa.
Bukan. Okay. Adjustable nak sport spring. Okay, so awak keluarkan sikit. Tadi mula dia buat ngam, tapi awak cakap awak ajak korang buat lebih. Kadang-kadang pagi dia ada asap apa macam asap aba lah. So kalau buat keluar sikit dia akan naik. Kalau kat sini nanti kan kena ni dalam cair. Tu dia. Lepas tu 1.0 ni awak rasa dia akan goyang sikit ni. So nanti kita tengoklah macam mana dia buat. Ya, tengah buat. Oh dah cun. Okay geng, aku boleh kata 30 minit lah, siap lah. Lepas tu sebab buat belakang saja. Tapi ni kan 1.0 kan, nanti badan gegas sikit lah. Ada, you sudah tambah kaki okay. Alright, so dah siap Alhamdulillah. Sebab lepas tu tengah hari ni awak ada nak jumpa orang. Awak nak jumpa member awak, Apple. Siapa kenal? Dia team awak, team dropship awak. So, lagi nak jumpa dia. So, itulah. Awak pun sudah tak sabar. Stay tune, kita dengar bunyi dia nanti macam mana guys. Stay tune. 5 minutes later. Mari kita keluar kedai. Alah, ada kereta pula. Itu kenapa minta aku megayar tu Saya nak start. Kita bising sikit lah geng. Sedap geng. Okay, aku tutup lagi, kita dengar di dalam. Engine dengar biasa. Dia kat belakang. Okay, cun.